Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat ke? Sihat. Semangat tak hari ni ni? Semangat. Bagus. Baik, hari ni kita akan belajar tentang satu topik dalam campaign, iaitu campaign bulan 9 untuk Abah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita dengar satu lagu. Saya harap kamu semua boleh nyanyi sama-sama lah dengan cikgu, okey? Okey. Dalam cerita ada semua, bukan tidak dalam kata. Ada yang baik, ada yang gelap, ada yang tenang, ada yang gelap. Ada bukan sekarang nama, ada peranan, ada apa. Kita teliti satu persatu agar faham jalan yang sangat. Otak utama gerak cerita, otak samping itu semua. Bahwa takkan tunjuk siapanya, melalui kata dan perbuatan juga. Tangannya ringan untuk bantuan, tangannya lembut penuh pengertian. Tangannya tetap walau sendirian, jiwanya tunduk tanpa paksaan. Setiap langkah cerminan jiwa, bawa nilai melimpah ajar. Pacaran hayati dengan masa, ada cerita jadi pedoman. Otak utama gerak cerita, otak samping dan bantu semua. Bahwa takkan tunjuk sifatnya, melalui kata dan perbuatan juga. Cerita bukan sekadar kisah, tapi cermin hidup dan arah. Kita teliti satu persatu agar faham jalan yang satu. Otak utama gerak cerita, otak samping dan bantu semua. Bahwa takkan tunjuk sifatnya, melalui kata dan perbuatan juga. Okey, cikgu nak tanya, apa yang kamu dapat daripada video lagu yang cikgu tayangkan sebentar tadi? Okey, apa ni? Apa? Paksa watak dan kepatakan. Okey, betul. Okey, dalam lirik lagu ni, dia ada menyatakan dua jenis watak. Boleh tak siapa tolong beritahu apa jenis watak tersebut? Saya cikgu. Okey, Awin. Watak utama cikgu. Watak utama, betul. Lagi? Okey, dia lah. Watak sampingan. Okey, betul. Okey, korek, kamu semua dah tahu kan watak utama dengan watak sampingan. Lepas tu, berdasarkan watak tersebut mesti dah ada perwatakan dia juga untuk menentukan sifat dia orang. Okey, dalam campaign bulan 9 untuk Abah ni, dia ada banyak watak, tapi dia hanya fokuskan pada watak utama saja. Okey, watak utama dalam cerita campaign ni, dalam campaign bulan 9 untuk Abah ni, dia ada watak Abah. Watak Abah ni, dia merupakan ketua keluarga. Lepas tu dia sayang akan keluarga dia. Dan watak Averah ni, dia merupakan anak bongsu Abah. Dengan dia merupakan seorang doktor, dia seorang yang penyayang, dia seorang yang bertanggungjawab, semua tu. Okey, kalau ada watak utama, mesti ada watak sampingan. Watak sampingan ni, fungsi dia untuk menghidupkan cerita tu, untuk membantu watak-watak utama tu. Okey, watak sampingan tu, dia ada 4. Antaranya watak Alok, watak Angah dengan watak Acik. Mereka tiga ni adalah adik-beradik pada Averah. Alom dengan Angah, dia sama je perwatakan dia. Dia sangat busy terhadap pekerjaan dia sampai lupa keluarga mereka. Lepas tu Acik ni, dia anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Dengan dia ada seorang isteri yang sangat mengandung. Dan yang terakhir adalah watak Dr. Lokman. Dr. Lokman ni, dia suka kepada Dr. Averah. Lepas tu perwatakan dia ni, dia merupakan seorang yang sophisticated. Sophisticated ni, dia mempunyai pengetahuan yang luas dengan kemahiran yang tinggi. Okey, faham tak apa yang cikgu terangkan? Faham. Okey, boleh tak cikgu nak seorang ke, 2 orang ke, tolong jelaskan balik apa yang cikgu terangkan. Okey, siapa nak? Boleh pilih ya, apa watak-wataknya? Saya. Okey, awak ni kita depan. Siapa nak watak apa? Nak watak utama. Yeah. Ini watak utama dalam cerita campaign bulan 9 Abah. Abah ni adalah watak utama sebab dalam tajuk pun ada nama dia. Dia suka makan gulai 9 daripada isteri dia yang masak. Lepas tu dia adalah ketua keluarga. Dia bertanggungjawab, kasih sayang, prihatin pada anak dia. Jadi pula Averah merupakan seorang doktor dan dia juga seorang yang bertanggungjawab dan prihatin terhadap keluarga dia. Jadi itu saja. Bagus ni. Dia baca. Okey, soalan lagi? Kita terangkan watak samping. Okey, wait. Ada depan. Ini dua je cikgu. Yang Angah dengan Alok. Cikgu boleh ke saya tak suka dengan watak? Oh, kenapa? Sebab dia lebih negatif pada saya.
dia ada watak antagonis dengan watak protagonis juga. Okey, kita akan teruskan sikit. Itu saja. Itu saja segmen kita hari ini.